Lepas itu monitor hari ini terkejut juga. Teacher Ziad bagi tahu merah bintik-bintik itu semakin banyak guys, semakin merahnya tuh semakin melebar. Jadi teacher Ziad tuh dengan Arnis kena pergi bawa ke dokter, kena cek kalau betul HFND ke apa, takut menularkan ke student yang lain, jadi kita kena cek. Tuh hari ini ya PJ hujan macam nih kurang. Tadi lagi petang, angin sampai kita tutup sliding door. Tengok tuh sekarang pun hujan. Tempat orang hujan tak? Arnis tak turun guys. Arnis tunggu dalam kereta nih dekat parking. Nak lock kereta kat depan. Ziad tidur nih. Kalau Ziad bangun Arnis turun. So sekarang Faisal dengan Ziad. Macam mana resultnya? Doktor sahkan memang betul HFMD. Alamak. Dan tak boleh pergi school untuk 3 hari. Okay. So Saturday night kena datang lagi. Dia tu dari apa ya? Dia kata sebab kurang air, senang kena virus. And then dia kurang vitamin. Doktor suggest kena pergi cari multivitamin. Padahal vitamin dia banyak loh guys. Ada dah beli macam-macam tu Kan, Ziad. tapi itu bukan multivitamin. Bahan Spesifik dia. untuk apa-apa kan. Ya sayang, ayah ingat hang tidur dah. Boleh menular, senang menular. Tapi budak tu kena macam antibody rendah lah baru senang kena. Dia kan dah 2 minggu tu kan. So doktor cakap basically dah 2 minggu dah dia patutnya akan makin slow down lah. Akan makin slow down. I like the You need to finish it, yeah. You need to finish it. Just an orange drink, just normal orange drink. This one is medicine. Yeah, it's too bad for me. Sour? It's sour. No, it tastes good. Yeah, but when I try it, I don't like it. Macam Gatorade gitu, macam apa? Energy drink. Yeah, it's like energy drinks. It tastes good. Tadi Arnis tanya ya Ziad ada pedih ke, gatal ke, sakit ke? Tak ada dia cakap. Tu yang Arnis rasa macam okey lah, tak ada apa kot. Ya Allah, rupa-rupanya Doktor kena suka juga dia. HFMD. Doktor suka Ziad. Kenapa? Perempuan ke lelaki? Doktornya perempuan. Hele, jangan-jangan mengorak abang. Apa benda siap? Beli jiwa abang. Janganlah doktor tu, doktor bagi stiker kat dia. Ya. Lagi apa lagi? Dia comel lah dia. Gitu. Mami selalu bebel, habiskan air, minum buah. Mami tadi bagi guava, you makan sikit je. Tak boleh kena makan buah. Doktor cakap tak boleh makan aiskrim, tak boleh makan coklat. Arnis boleh macam-macam tau, vitamin, buah, air selalu bagi penuh. Pergi mana-mana, kita orang akan bawa botol masing-masing. Untuk Ziad, I cannot eat this. dah memang kena gitu kan, ya kena Until- juga. If Saturday is you still not okay, doctor might need to give you an injection. So already told you just now, right? Injection. That's So, why lah. we need to make it better so that you can go to school. No need injection. Malu sendiri. Ayah. Ya sayang. Ayah. Ya. Sampai keringat-keringat kepalanya. Sajalah vlog singkat Arnis hari ini. Doakan Ziad cepat sihat. Nanti kita jumpa lagi ya di vlog selanjutnya. Bye bye. Ayah. Iya sayang. Bye bye. Bye bye.